$1. Itu yang seringkali didengari wartawan Nur Hasmah Fasih Hassan yang menerokai sekitar Angkor Wat di Siem Reap di Kemboja. Bagi segelintir penduduk di sana, salah satu daripada 7 keajaiban dunia itu, lubuk emas buat mereka meningkatkan taraf ekonomi. Ikuti laporan yang beliau disediakan. Itu yang sering diungkapkan segelintir kanak-kanak di sekitar Angkor Wat ini. Mereka bukan bertujuan meminta sedekah, tetapi mengharapkan pelancong membeli barangan yang ditawarkan. Kebanyakan anak cilik ini mengambil peluang berniaga selepas waktu sekolah. Namun, ada juga yang langsung dinafikan hak itu akibat kesempitan hidup. Selain menjual barangan cenderamata, ada yang mengambil peluang menghiburkan pelancong dengan harapan wang ihsan dihulur. Bagi golongan wanita pula, mereka menjual buah-buahan tempatan seperti mangga dan nenas. Ketam daripada hasil tangkapan di Sungai Mekong berdekatan juga dijual. Menarik perhatian, haiwan peliharaan seperti kuda turut digunakan untuk buat duit. Senario ini menggambarkan berbagai usaha dibuat dengan apa jua cara sekalipun bagi meningkatkan taraf hidup. Bagi kemudahan pelancong, meneroka keindahan dan keunikan di sekitar Angkor Wat ini, khidmat pengangkutan yang dikenali sebagai Ramos boleh digunakan. Pakej 3 hari bernilai $40 Amerika ditawarkan. Ia dibuka setiap hari seawal jam 5 pagi hingga 6 petang waktu tempatan. Nur Hasmah Fasih Hassan, Siem Reap, Kemboja, Berita TV9.